So hakikatnya itulah seorang lelaki. Kadang-kadang ramai wanita yang macam confused. Saya nak lelaki yang penyayang. Tapi hakikatnya majoriti lelaki dia bukanlah seorang yang penyayang yang, maksud saya tak penyayang tu yang dia tak menunjuk sangat. Macam my husband, dia adalah seorang yang jual mahal sikit. Kita pula kucing, kita tak layan. Tapi sebenarnya deep down inside them, they are very caring. Macam saya bagi contoh lah, macam dalam rumah tangga saya, my husband akan sentiasa tanya, dah makan ke, dah ni ke, dah tu ke. He's always asking me questions to make sure I am okay. Tapi bila saya dekat dengan dia, kalau saya peluk sikit, alah dah lah. So hakikatnya itulah seorang lelaki. Yalah, kita faham lelaki ni ada ego sikit nak menunjuk dia punya kasih sayang tu. Tapi in a way, janganlah sampai hari-hari tak tunjuk langsung ni. Sebab kita wanita, kita nak rasa dibelai, dimanja. Apa kata, ada gesture yang bagi kita rasa ya Allah, thank you sayang. You know, those kind of gestures. So lelaki, jangan terlalu ego untuk menunjuk kasih sayang anda pada isteri. Ya.